Kerajaan memberi jaminan komitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan negara terus terpelihara menerusi pelaksanaan Pelan Induk Kawalan Keselamatan Sempadan 2026-2030. Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail, berkata pelan yang dilancarkan pada 8 Januari lalu itu menjadi kerangka dasar strategik menyeluruh bagi menangani cabaran keselamatan sempadan secara lebih holistik dan sistematik. Ia merangkumi strategi jangka pendek, sederhana dan panjang, dengan fokus memperkukuh operasi kawalan serta memperkasa kapasiti keselamatan negara. Menurut beliau dalam jawapan bertulis di laman web Parlimen, strategi itu turut melibatkan pengukuhan kerjasama antara agensi melalui perkongsian risikan, rondaan dan operasi bersepadu, selain mempererat hubungan dengan negara jiran. Kerajaan juga membangunkan sistem kawalan sempadan negara, SKSN, yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan dan analitik data bagi membolehkan pemantauan masa sebenar serta operasi tanpa pengawasan fizikal berterusan. Pada masa sama, infrastruktur keselamatan seperti pos kawalan, JT dan Forward Operation Base, FOB, akan dipertingkatkan, selain mewujudkan satu prosedur operasi standard, SOP, tunggal bagi memperkemas penguatkuasaan di kawasan sempadan.